Assalamualaikum kawan-kawan. Rehan nak tunjuk ni Wanda tulang ni ya. Rehan panggil dia orkid tulang dah ya. Dan nak hampir kembang bunganya tu. Tapi sebab dia tinggi, nanti dah nak update lagi ya. Nampaknya pada pokoknya ada 2 spike. Nanti dia nak update lagi dah kembang bunganya. Macam mana kita lihat bunganya sama-sama. Dan rupanya kawan-kawan, Wanda teret yang dah kembang. Ada bak kuntum yang dah kembang penuh semuanya. Dan satu lagi spike ni belum kembang. Ini rupa pokoknya kawan-kawan. Daun dia halus-halus, bulat, membulat, macam batang pensil. Dan dia mengeluarkan banyak akar di sela-sela daunnya. Dulu Rehan tanam dalam pasu ya kawan-kawan. Di bahagian bawah pangkal pokok tu Rehan cuma taruhkan sabut-sabut kasar. Dan pokok ni memang rajin beranak pinak. Ini pun salah satu daripadanya, pokok anaknya. Dan memang rajin beranak pinak. Bertahun-tahun Rehan bela. Dan dia dah memanjat tinggi. Semenjak kami potong pokok mempelam ni, baru nampak lebih banyak cahaya yang kena daripada pagi sampai petang. Kemudian baru sekarang Rehan dapat lihat bunganya ya kawan-kawan. Ini spike bunga yang ketiga, yang lebih rendah kerana pokoknya membengkok macam tu. Rehan tak tahu ID-nya. Kalau ada kawan-kawan yang tahu, mungkin boleh beri komen untuk beritahu Rehan apa ID bunga ini. Bunganya tidak mempunyai sebarang bau ya. Tapi warna yang lembut lah kiranya, warna lembut. Okey, cukup sekian dulu dari Rehan. Semoga bermanfaat. Hingga kita bertemu lagi di video yang lain. Bye. Assalamualaikum.